Okey, Cik Nazri, ramai sangat orang tanya, diorang nak tahu apa jenis-jenis pindah milik hartanah yang biasa ada. Oh, soalan yang baik. Tukaran nama hanya boleh berlaku dalam 4 keadaan. Yang pertama melalui pembuktian penjualan ataupun pembelian. Untuk yang kedua pula adalah pindah milik yang tidak melibatkan balasan, iaitu pindah milik melalui pemberian ataupun kita panggil tanpa sumber bayaran. Kadang-kadang untuk orang awam dipanggil kasih sayang, balasan hibah dan sebagainya. Jadi proses untuk pindah milik yang kedua biasanya berlaku antara suami kepada isteri, bapa kepada anak-anak, juga datuk kepada cucu. Untuk proses seterusnya adalah melalui pindah milik apabila perlukan satu perintah. Perintah di sini biasanya melibatkan perintah mahkamah. Contoh perintah mahkamah adalah dalam kes berlaku pertelingkahan ataupun permohonan, pihak-pihak yang menuntut perlu memohon daripada pihak mahkamah untuk memberikan satu perintah pindah milik perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah pindah milik boleh berlaku apabila berlaku kematian. Kita tak panggil pindah milik, untuk orang awam faham adalah turun milik. Beza antara pindah milik dan turun milik adalah dari segi kos je lah. Semuanya dari segi praktisnya, pindah milik berlaku melalui turun milik akibat kematian. Biasanya proses ni kita gunakan dalam urusan pusaka ataupun perintah daripada mahkamah. Jadi pentingnya untuk seseorang memahami jenis-jenis pindah milik kerana setiap pindah milik tu mempunyai kos dan cukai yang berlainan.